Satu undi kepada pembangkang bererti satu undi kepada penyangak mata wang Yahudi George Soros yang mahu menjajah negara ini dengan taktik halus. Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Soros kini cuba menumbangkan kerajaan sedia ada di Malaysia dan meletakkan pemimpin dari parti pembangkang yang akan mengikut telunjuknya. Menurut beliau, Soros menggunakan portal berita pro pembangkang Malaysia Kini untuk tujuan ini. Dalam penulisannya disiarkan New Sunday Times hari ini, Tun Mahathir turut menyorot pendedahan beberapa pemerhati asing mengenai agenda sebenar Soros. Tun Mahathir menulis bagi menjawab tomahan Malaysia Kini yang mengatakan beliau turut pernah berhubung dengan Soros. Tindakan dibuat portal berita pembangkang itu demi mengaburi tindakan mereka yang menerima dana Soros dalam membiayai operasinya. Tun Mahathir menulis tindakannya menghubungi Soros semata-mata mahu mendapat sokongan untuk menjadikan perang satu jenayah. Namun ternyata dalam bahasa yang sinis, Soros berpandangan perang diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Mantan Perdana Menteri itu menambah, seorang penulis majalah Forbes turut mengamati tindak tanduk Soros. Kata Richard Miniter, Soros cuba mewujudkan dasar luar negaranya yang tersendiri yang malahan bertentangan dengan dasar luar Amerika. Soros percaya wang dimilikinya boleh mencipta kerajaan yang pro-Soros serta idea radikalnya. Miniter menambah, Soros mempunyai sejarah menyuntik dana berjuta dolar kepada pembangkang di Hungary, Georgia dan Ukraine untuk melemahkan sistem sedia ada di negara Eropah terbabit. Alasannya menjuarai kehendak masyarakat sivil, satu objektif yang dicedok dan digunapakai Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun Mahathir meneruskan penulisannya dengan menjelaskan tujuan sebenar Soros membiayai Malaysia Kini supaya kerajaan sedia ada dapat ditumbangkan. Seterusnya membentuk kerajaan baru yang pasti akan mengikut telunjuk Soros. Yang dipersoalkan apa akan terjadi kepada Malaysia jika kerajaan baru itu dibentuk. Mengakhiri penulisannya, Tun Mahathir berkata terserah jika ada yang mahu negara ini dijajah semula. Namun percaya rakyat Malaysia tidak suka diperalat pihak asing.